Hari ni kita nak unboxing Charizard EX Super Collection. Tapi sebelum itu, tahukah anda pada tahun 1998 Pokemon Company ada keluarkan Special Pikachu Edition yang hampir sama gameplay dan juga jalan penceritaan daripada game sebelum ini, iaitu Blue dan Red. Tetapi apa yang membuatkan Yellow version ataupun Pikachu version ini berlainan adalah di mana sebagai starter Pokemon kita akan dapat Pikachu, bukan yang 3 starter deck tu, iaitu Charmander, Bulbasaur dan juga Squirtle. Berbalik kepada Charizard EX Super Premium Collection ni, memang nampak cantik. Box dia pun besar dengan logo Charizard yang telah diemblemkan di atas kotak tersebut. Di dalam kotak ni kita juga akan dapat 3 foil card, iaitu foil card Charmander, Charmeleon dan juga Charizard. Dekat belakang ni dia akan tunjukkan apa lagi yang kita akan dapat. Paling best dalam kotak Super Premium Collection ni, kita akan dapat statue Charizard juga. Statue tu memang nampak garang sebab Charizard tu adalah one of the first Dragon Fire type Pokemon. So, tanpa kita berlengah, marilah kita buka kotak ini dan lihat sendiri statue Charizard yang amat megah itu. Memang keren. Charizard card dia pun memang nampak cantik. So, berbalik kepada game tersebut, kita tidak akan dapat 3 starter Pokemon, tetapi kita akan dapat Pikachu sama macam dalam cerita animasi Pokemon. Dan juga di dalam game tersebut kita juga boleh mendapat secara tidak langsung 3 starter deck itu, tapi bukan pada masa yang sama. Kita perlu pergi ke bandar yang berlainan, siapkan beberapa quest, baru kita boleh mendapat Charmander, Bulbasaur dan juga Squirtle. So, secara tidak langsung kita boleh dapat kesemuanya sekali, sama macam dalam animasi. Dan apabila kita berjaya membuka kotak tersebut, memang apa yang boleh saya katakan secara personally, Charizard ni memang nampak ganas. Dengan cara dia buat Fire Blast ke lantai mengelilingi beliau, memang cantik. Kalau kita dapat letakkan lampu di belakang, ia akan dapat menaikkan lagi warna api tersebut. Memang cantik. Kalau kita letakkan dekat meja ataupun dekat rak untuk sebagai perhiasan atau pameran, memang tersangatlah sesuai. Dan berbalik kepada game balik tadi, kalau kita bermain, jalan ceritanya memang sama, still akan dapat the same legendary Pokemon dan juga the same Mewtwo. So, apabila kita tengok kad di depan kita ni, dia akan berikan kita QR code berserta dengan 3 foil card yang saya cakapkan tadi. 1 Charmander, dan kita akan dapat kad nombor 2 Charmeleon, evolusi daripada Charmander. Dan kad terakhir dan lain dan tak bukan, kita akan dapat Charizard itu sendiri. Ketiga-tiga kad tersebut adalah dalam keadaan holo ataupun foil card, bermaknanya boleh dikatakan agak rare juga. Dengan erti kata lain, kad-kad yang ada dalam box Charizard ni boleh disimpan sebagai koleksi. Jadi sampai sini sahaja video kita kali ini. Jumpa next time. Bye.